Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan nilai di sebelah kiri dan kanan. Hasil kepada perbandingan ialah jawapan boolean, iaitu benar atau palsu. Okey. Cikgu ulang lagi sekali. Operator perbandingan, operator yang membandingkan nilai-nilai dua item data ataupun operan. Yang inilah. Sebelah kiri dan kanan. Dan mengembalikan jawapan nilai boolean, iaitu true atau false sebagai hasil perbandingan. Okey, sebelum ni kita dah pergi jenis data, kita ada nombor, teks, nilai logik. Nilai logik tu boolean, sama ada benar atau palsu. Okey. Okey, jadi kita tengok operator perbandingan. Pertama, kita ada operator ini. Nama operator ialah sama dengan. Operator ini, nama operator ialah tidak sama dengan. Ketiga, kita ada ini. Dan nama operator ini ialah lebih besar daripada. Kita ada bentuk ini. Operator ini ialah lebih kecil daripada. Kita ada seterusnya bentuk ini. Nama operator ini ialah lebih besar daripada atau sama dengan. Akhir sekali bentuk ini. Nama operator ini ialah lebih kecil daripada atau sama dengan. Okey, kita lihat perbandingan data literal. Yang ni kita lihat 3. Adakah 3 sama dengan 5? Okey, kita gunakan operator ini. Jawapannya dalam bentuk boolean, sama ada true atau false. Jadi, adakah nilai 3 sama dengan 5? Jawapannya akan jadi false. Seterusnya, kedua contoh. Adakah 3 tidak sama dengan 5? Kita dapat true. Adakah nilai 3 lebih kecil daripada 5? Okay, true. Adakah 6 sama dengan 6? Jawapannya true. Adakah 6 lebih besar atau sama dengan 6? Okay. Okay. Ini perbandingan nilai-nilai dalam pemboleh ubah. Okey, ini adalah dalam segmen kod atau output. Jika kita type dalam contoh Tony, IDLE. Okey, kita lihat contoh di situ. Okey. Kita ada nilai X 5.9, Y 11.8. So, kita bandingkan dengan operator perbandingan. Okey, lihat. Okey, dan di sinilah dia punya output ataupun hasilnya. So, kita dapat lihat sama ada hasil perbandingan tu dia akan paparkan dalam bentuk true atau false. Okey. Biasanya operator perbandingan ini kita guna untuk membentuk syarat dalam struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Maksudnya apabila terdapat pilihan dan ulangan, kita akan gunakan operator perbandingan. Okey, lihat contoh.